normally dalam Malaysia ni, kalau engkau ada title ustaz di depan ataupun pendakwa, mesti parti ni kita dah tahu dah parti apa, kita tak nak sebut kat sini lah. Tapi bila ustaz, bila orang dah cok sebagai parti UMNO pada ketika itu, ada tak tomahan-tomahan daripada luar? Macam saya kata tadi lah, mula tu ada. Tapi lama-kelamaan dia tahu. Sebab saya tegur, saya suruh orang pergi masjid. Kita general lah kan? Mana ada dalam datang masjid, campur orang, jangan bangga diri. Itu je saya pesan. General. Dalam tu tak ada nampak pun saya memang minta kepentingan apa-apa, tak ada. Ya, ada. Ustaz pukul rata itu, Ustaz. Dan macam tu lah cara menegur. Halo, dalam gelak-gelak kena. Kena kita. Macam tu. Jadi mana kata bukan. Saya syukurlah ada platform. Sebenarnya untuk malam semua saya prepare ucapan 8 minit. Tapi jadi 44 minit tu cakap sebenarnya termasuklah ketercawangan bawa motosikal. Kan? Yang lepas hutang, kita jangan berhutang. Abang dah ada RM50 dalam ni. Semua tu memang Allah bagi, bukan saya plan. Pada time tu tiba-tiba. Tu saya kata Allah bagi. Allah bagi ni kelebihan masa tu. Ya. Dan saya berani cakap lah, kalau saya berucap lagi baik semula, belum tentu lagi saya boleh ni kan. Dapat macam itu kan. Tak tahulah, sebab masa tu pun Allah yang bagi. Dia berlaku time tu, dia sampai time tu je kan. Betul, masa tu Allah bagi sebab ada sebab. Ada nasihat yang Allah Ta'ala bagi signal suruh sampaikan tu, semua orang sedar. Alhamdulillah, syukur. Okey. Sekarang ni kita dah boleh sampai ke segmen Ana Tanya Ente Jawab ke? Ya. Dah boleh dah? Boleh je saya nak soal jawab sikit kan. Okey, ni soalan pertama ni Ustaz. Ustaz, saya dah baca beberapa artikel Ustaz collab. Ada yang cakap Ustaz kena stroke. Ya ke tak ya Ustaz? Tak ada. Saya dulu